Tokyo merupakan antara bandaraya metropolitan moden yang seringkali menjadi tumpuan pelancong dari segenap pelosok dunia. Malah kemajuan teknologi dan pembangunan yang wujud di ibu negara Jepun itu dianggap setanding dengan kota metropolitan lain seperti New York dan London, sekaligus menjadikan Tokyo sebahagian pusat ekonomi utama di rantau Asia. Menariknya, Tokyo juga terkenal dengan beberapa lokasi syurga membeli belah yang menawarkan pengalaman yang begitu mengujakan, khususnya kepada mereka yang gemar dengan aktiviti membeli belah. Ikuti pengalaman wartawan jena bernama Ahmad Fauzan Azmi yang berkesempatan mengunjungi Shibuya, antara lokasi membeli belah terkemuka di Jepun. Bandaraya Tokyo merupakan antara destinasi wajib dikunjungi berdasarkan 100 lokasi yang disenaraikan oleh majalah pelancongan terkemuka Lonely Planet. Maka, tidak heranlah sekiranya lebih 175,000 rakyat Malaysia mengunjungi negara matahari terbit itu sepanjang tahun 2013. Ini meletakkan pelancong Malaysia berada di tempat ke-7 daripada jumlah pengunjung yang melawat negara itu. Kunjungan ke Tokyo pastinya tidak lengkap sekiranya tidak singgah ke Shibuya, iaitu lokasi syurga membeli belah yang menawarkan pelbagai jenis produk daripada perangan berjenama luar negara sehinggalah kepada produk buatan tempatan. Bukan itu sahaja, terdapat satu lagi tarikan utama di Shibuya, iaitu garisan lintasan pejalan kaki yang paling sibuk di dunia. Shibuya is a place where multinational people visit, and this crossing is famous for millions of people all at once. And it's a great place to go shopping, to go out drinking, and it's fun. It's just really fun here. Secara purata, hampir 300 orang akan menggunakan lintasan pejalan kaki ini dalam satu-satu masa, dan sudah pastinya perkara wajib yang harus dilakukan oleh setiap pelancong ialah mengabadikan gambar kenangan mereka di lokasi berkenaan. Shibuya bukanlah sesuatu yang asing kepada penggemar fashion. Bahkan, ia merupakan antara kawasan pencetus gaya dan trend pemakaian terkini. Daripada fashion Lolita Princess gaya anak patung sehinggalah ke gaya ala J-pop, sudah pasti ia menjadi ikutan kepada penggemar fashion di seluruh dunia. The fashion, I guess. It's really interesting fashion, and it's not too expensive either. Tidak hairanlah, berbagai ragam dan fashion diperagakan oleh pengunjung yang datang ke kota fashion ini. Menariknya, pengunjung, tidak kira golongan hawa maupun adam, sudah pasti akan rambang mata untuk membuat pilihan barangan yang ingin dibeli. Lebih-lebih lagi, pelbagai potongan harga ditawarkan daripada peniaga di situ. Secara kebetulan, kru jena bernama turut berkesempatan menemui beberapa rakyat Malaysia yang sedang melancong di negara itu. Ya, saya tengok Shibuya ni satu tempat yang hebat di mana saya rasa masyarakatnya amat baik dan keadaan di sini amat tenang dan damailah. Tempat membeli belah yang amat hebatlah. Boleh menjadi ikutan kepada kita rakyat di Malaysia supaya
konsep ni pun boleh diaplikasikan di Malaysia sebenarnya? Kalau kat Shibuya ni seronok ni banyak shopping untuk perempuan, untuk anak, shopping untuk orang dewasa juga tempat lain pun ada. So dulu sebab I pernah belajar dekat sini 3 years ago. So dulu selalu jalan-jalan kat sini, shopping dengan kawan. So teringatlah tu datang balik dengan anak dengan family lain. Bagi peminat barangan berjenama, tidak dinafikan harga yang dijual di Shibuya ini agak rendah, khususnya barangan berjenama antarabangsa berbanding di Malaysia. Namun, pembeli perlu membuat pilihan dengan bijak agar tidak berlaku pembaziran. Jadi, kesempatan ini harus digunakan sebaik mungkin oleh pelancong khususnya dari Malaysia untuk membeli barangan yang mereka impikan. Dalam pada itu, bagi pelancong Muslim, mereka perlu sedikit berhati-hati semasa memilih barangan yang ingin dibeli, khususnya barangan kulit, kerana sesetengahnya dibuat menggunakan kulit babi. Harga mungkin tidak menjadi persoalan. Ibarat pepatah, senang membeli, menang memakai. Suasana pada malam hari di Shibuya juga tidak kurang hebatnya. Pelbagai aktiviti khususnya persembahan arti jalanan. Jalan Shibuya merupakan antara lokasi yang wajib dikunjungi oleh para pelajar sekiranya mereka datang ke Jepun, dan sudah pastinya sini merupakan lokasi membeli belah yang terunggul di Jepun, khususnya di kawasan Tokyo. Laporan saya Mak Fauzan Azmi dan juru kamera Ahmad Syauri Makjan melaporkan untuk Jurnal Bernama.